Saya memang tak puas hati. Nama saya Muhammad Fazrul Hanif bin Fazilah. Saya berasal dari Segamat Johor, tapi saya menetap di Kuantan, Pahang. So far, selepas saya join program Satu Hari ni, How to Read People and Influence Them oleh Tuan Rizal Rashid. First time saya jumpa Tuan Rizal Rashid hari ni, selalu saya cuma tengok dekat Facebook lah terutamanya kan. Saya tengok video-video pendek dia, saya teringin nak join. Dan Alhamdulillah hari ni saya berpeluang untuk join. Saya memang tak puas hati sebab rupanya kelas ni saya tak boleh tidur. Dia punya puan padu gila. Lepas satu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya rasa bila lepas saya join kelas pada hari ini, dia memberi impak yang sangat berkesan, terutamanya bagi saya sebagai seorang pemimpin pasukan sales yang mana saya ada anak buah bawah dan mereka adalah manusia. Jadi ilmu untuk mengurus manusia ni penting untuk kita baca dia dan bagaimana kita nak mempengaruhi dia. Bukan untuk suka kita, tapi untuk buat perkara yang betul. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada Tuan Rizal Rashid di atas ilmu hari ini. Okey, mengikut ilmu yang telah dikongsikan tadi, saya akan praktis terutamanya pada bini saya sendiri. Dan selepas itu, saya akan cuba kenali setiap anak pasukan saya menggunakan ilmu-ilmu yang telah diberikan. Elemen-elemen yang telah dikongsikan oleh Tuan Rizal. 1/10 saya akan bagi 9/10. Kenapa kurang 1? Sebab yang 1 tu kena hadir ke kelas.